Hai, saya Mr. Lu sini. Mari kita tengok bab satu fungsi. Muka surat 19 buku teks. Macam mana nak cari nilai P dan Q kalau dia bagi awak fungsi kubahan F kuasa 3. Dia suruh bagi F, dia bagi F kuasa 3. Sekarang kita nak cari P dengan Q. Langkah pertama dia, sentiasa mula daripada yang asas, artinya yang basic ini. Dan kita mula buat seperti yang diminta. Dia suruh buat F kuasa 3. So sekarang kita membuat F kuasa 3. Ambil yang ini, kita mula buat F kuasa 3 untuk X. So, F kuasa 3 bererti buat 3 kali F, X. Dan sentiasa mula dari belakang. Dan ganti masuk apa itu Fx. Fx ialah Px tambah dengan Q. So, kita masukkan ke dalam akan jadi macam ini. Px tambah dengan Q. Sekarang kita nak buka untuk fungsi yang kedua. Sekarang buka fungsi ini pula. Nak buka fungsi yang kedua. So, sekarang Px tambah Q akan masuk dalam fungsi F. So, bererti akan macam ini. Saya tunjuk kat bawah sini. So, ini ialah yang original. Sekarang soalan solo, anda gantikan objek X menjadi Px tambah Q. Kalau objek X sudah jadi Px tambah Q, bererti kat sini punya X juga kena jadi Px tambah Q. Seperti yang ini. Oleh itu, kalau you buka dia, dapat ini. Dapat? Kalau you buka yang ini, dapat ini. Nah, yang ini dia. Yang kita kena letak. Buka dia, you akan dapat kat sini jawapan dia ialah yang ini. Nampak? Masukkan ke dalam P kurungan Px tambah Q tambah Q. Ya, nampak lebih kompleks. Tapi tiada, kita continue buat sahaja. Okey, buka kurungan, permudahkan dia. So, kalau permudahkan dia, P darab P, P kuasa 2. P darab Q, P, Q. Belakang ada satu lagi, Q. Settle. Buat benda yang sama sekali lagi. Masuk dalam fungsi F sekali lagi. So, saya tunjuk sekali lagi. So, artinya original ialah begini. So, sekarang objek kami adalah panjang. Nampak? Objek kami ialah P kuasa 2X tambah PQ tambah Q. Masukkan dalam X. Ganti masuk dalam X. So, ini pun kena tukar. Tukar panjang macam ini. Masukkan ke dalam P kuasa 2X tambah PQ tambah Q. Nampak? Ini yang you kena letak. So, inilah jawapan kalau you buka fungsi ini. Iaitu inilah. Ini dia. So, ganti ini sebagai jawapan. Buka fungsi yang terakhir akan dapat begini. Dan apa yang you kena buat? Permudahkan dahulu. Ini tidak perlu lagi lah. Saya padam. Kita buka kurungan sekarang. Dalam masuk, dapat P kuasa 3. Dapat P kuasa 2, dapat PQ. Nampak? Semua darab dengan P. Sudah settle? Settle dah? Ini ialah jawapan untuk F kuasa 3X. Dan kami sudah ada jawapan yang diberi oleh soalan. Nah, ini soalan bagi punya jawapan. So, saya akan tulis kat bawah sini untuk rujukan kami macam ini. Jawapan yang kita dapat ialah 8X tolak dengan 7. Betul? Ini yang diberi oleh soalan. So, ini yang kami dapat. Ini soalan bagi kita buat apa? Bandingkan. Kita bandingkan nilai dia. Okay, English you panggil compare. So, macam mana nak bandingkan dia? Nah, yang ada X banding dengan yang ada X. Artinya, P kuasa 3 adalah 8. Banding dan tulis keluar. Oh, P kuasa 3 adalah 8. Oleh itu, P adalah punca kuasa 3, 8. Iaitu dapat jawapan 2. Siap. So, sekarang satu lagi benda nak compare belakang pula. So, yang tiada X kat sini, nampak? Yang tiada X, ini pun tiada X. Dua-dua ini adalah sama. Yang tiada X banding dengan yang tiada X. Oleh itu, P kuasa 2Q tambah PQ tambah Q sama dengan negatif 7. Dan you sudah ada P, betul? P ialah 2. Ganti masuk sini. So, 2 kuasa 2Q tambah dengan 2Q tambah dengan Q sama dengan negatif 7. Artinya 4Q tambah 2Q tambah Q sama dengan negatif 7. Gabungkan semua, 4 tambah 2 tambah 1 ada 7. Q sama dengan negatif 7. Oleh itu, Q adalah negatif 1. Siap. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.